kata SPA. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Apa Kata SPA. Saya Tuan Kudin, host yang akan menemani anda sepanjang program ini berlangsung. Dan ini sebenarnya podcast Apa Kata SPA. Julung-julung kalinya kita adakan di luar konti. Pada hari ini kita buat secara outdoor di Melaka Bandaraya Sejarah. Dan di mana pada hari ini kita sebenarnya nak sembang dalam podcast ini tentang satu topik yang kata tengah viral sekarang, yang tengah hangat diperkatakan di media sosial, iaitu tentang penilaian memasuki perkhidmatan awam ataupun lebih dikenali sebagai PSEE. Okey, sebenarnya pada hari ini kita bawakan panel-panel kita, tetamu jemputan kita ni sebenarnya kita tak bawa pegawai SPA sebab pada hari ini kita nak para penonton sekalian, calon-calon kat luar sana dengar sendiri pengalaman tentang PSEE daripada calon-calon sendiri. Jadi kita nak tengok daripada sudut pandang dan juga pengalaman calon lah. Dan jemputan kita pada kali ini merupakan 3 orang kadet pegawai takbir dan diplomatik yang telah pun berjaya dalam penilaian PSEE PTD khususnya, dan juga mereka juga pernah berpengalaman gagal dalam PSEE PTD ini. Jadi bersama-sama kita pada hari ini adalah 3 orang tetamu. Yang pertamanya di sebelah kanan saya ini adalah Encik Megat Muhammad Syauqi bin Megat Yahya. Apa khabar? Khabar baik. Sihat ya? Sihat, Cik Din. Alhamdulillah, orang handsome ni. Okey, di tengah-tengah di sana adalah Sheikh Irfan bin Syed Sharifuddin. Apa khabar Syed? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Alhamdulillah sihat. Cuaca pun baik hari ni Okey. Jadi tetamu kita yang ketiga, iaitu terakhir, adalah Encik Khairul Anwar bin Abdul Karim. Apa khabar Cik Khairul? Baik, Alhamdulillah Cik Din. Baik, Alhamdulillah. Okey, steady je nampak orangnya. Jadi sebenarnya saya pun nak mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan semua kerana sebenarnya dah berjaya melalui pelbagai proses pengambilan PTD, termasuklah PSEE. Dan sekarang ni ketiga-tiga tetamu kita sekarang telah tengah menduduki kadet bagi diploma pengurusan awam DPA di Intan, yang akan tamat tak lama lagi lah. Sebulan lagi. Sebulan lagi. Okey, tak lama lagi nak gelar pegawai PTD lah. InsyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan sembang kita sembang-sembang santai je hari ni Boleh. Suka untuk saya kongsikan kepada para penonton sekalian bahawa untuk pengambilan PTD ni sebenarnya sangat sengit. Untuk makluman para penonton sekalian, saban tahun khususnya bagi batch 2025-2026 ini, SPA menerima permohonan lebih kurang 100,000 dan calon yang dipanggil untuk menduduki PSEE adalah seramai 78,000 dan yang hadir 51,000, dan yang melepasi, yang ni yang penting ni, yang melepasi PSEE hanyalah sekitar 6,400 orang saja. So sengit lah, daripada 100,000 yang mohon panggil, yang lepas hanyalah 6,000. Maksudnya 6% saja daripada yang memohon. Jadi sebenarnya mungkin ada penonton di luar sana yang mungkin belum familiar lah ataupun belum biasa dengan PSEE ini. PSEE ini sebenarnya satu instrumen yang diperkenalkan oleh SPA sebagai tapisan dalam proses pengambilan untuk menilai trait personality, integriti, kecenderungan tingkah laku dan juga kesejahteraan psikologi seseorang calon tu. Jadi penilaian ni memberi tumpuan kepada aspek kesesuaian calon dengan jawatan dan juga jabatan yang dimohon tu. Jadi dia sebab tu dia ujian psikometrik, dia melihat kepada aspek sasiah dan sebagainya supaya nak tengok seorang calon ni job fit ataupun organisation fit. Nak tengok sesuai ke tak dengan jawatan tu. Sebab tu kita buat PSEE ni. Jadi sebelum kita sembang, kita nak berkenalan dah lebih lanjut dengan kita punya tetamu ni. Jadi boleh tak rakan saya Encik Megat Baik. saya panggil Megat, boleh tak kenalkan diri secara ringkas dan berapa kali dah jawab PSEE ni? Okey, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Cik Din. Nama saya Megat Muhammad Syauqi bin Megat Yahya. Boleh panggil saya Syauqi. Sedikit latar belakang tentang saya. Saya berlatar belakangkan undang-undang. Okey. Daripada Jurulatih Shah Alam. Kemudian saya ada master juga dalam undang-undang daripada Turki.
Saya ambil PSE ini 1 kali. Kira saya cuba pertama kali dan terus lulus, alhamdulillah. Oh, dah minta PD ni sebab minat ke? Ada minat jugalah. Ada minat jugalah. Okey. First time jawab PSE bila? First time saya jawab PSE tu tak silap saya hujung tahun 2024 ke bulan Disember saya rasa. Oh, okey, Disember. Masuk first time tu dapat? Masuk first time tu dapat. Oh, hebat. Bukan kaleng-kaleng kita punya tetamu kita pada hari ni. Okey, kita nak tanya juga kepada Cik Syed. Ya. Cik Syed ni boleh cerita dah latar belakang dan berapa kali pengalaman dengan PSE ni? Okey, baik. Terima kasih Cik Din. Okey, sama. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada yang menonton. Nama saya Syed Irfan bin Syed Sharifuddin. Boleh panggil saya Syed. Okey. Saya berasal dari Ipoh dan saya berlatar belakang pentadbiran perniagaan. Okey. Business Administration. Jadi kalau pengalaman saya untuk mohon PC inilah, kita panggil PC ni, boleh katakan saya dah lebih dari 3 kali. Lebih 3 kali. Lebih daripada 3 kali. Maksudnya berapa kali tu? Saya dah try, kalau daripada first time saya try untuk PC ni dah single lulus, totalnya dah 4 kali dah. Kali keempat baru berjaya. Oh, maksudnya 3 pengalaman pahit, 1 pengalaman manis lah maksudnya. 3-1. Oh, 3-1. Okey. Tak apa dah, dia berakhir dengan yang manis-manis Alhamdulillah lah. Okey. Terima kasih Syed Saya nak tanya dengan Cik Khairul juga. Bolehlah perkenalkan diri sikit. Untuk makluman, Cik Khairul ni dia orang lama juga dalam perkhidmatan awam ni. So boleh ceritalah latar belakang pengalaman dengan PC ni berapa kali dah. Baik. Terima kasih Cik Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada SP atas jemputan podcast ni kepada saya juga rakan-rakan saya. Okey, sama. Nama saya Khairul Anwar bin Abdul Karim. Berumur kalau ikutkan bulan 12 tahun ni cukup saya 40 tahun. Dan pengalaman saya mengambil PSC ni, kalau ikutkan, saya melalui 2 fasa yang berlainan. Yang mana sebelum ini pihak SPA dia menyediakan laluan dari segi penilaian tu berdasarkan silibus mata pelajaran secara exam lah. Soalan aptitude lah masa tu kan? Betul, berdasarkan IQ. So yang mana saya pernah mengambil sebanyak 2 kali, tahun 2018 dan 2019. Okey. Dan selepas tu pada tahun 2023 dan 2024 saya tak siap, kalau tak siap saya ambil untuk penilaian psikometrik. So 2 pendekatan yang berbeza oleh PSPA. Dan untuk yang kali kedua tu alhamdulillah saya berjaya untuk dilantik dan dipilih untuk ke peringkat seterusnya. Okey, Cik Khairul dipahamkan sebelum ni dah berkhidmat dengan kerajaan dah. Boleh cerita tak dalam skim apa dan sebagainya apa? Ya, Cik. So saya berkhidmat dalam skim N, pentadbiran sokongan. Jawatan saya sebagai penolong pegawai takbir. Saya memasuki perkhidmatan awam bermula tahun 2010. 2010. Dan selepas tu pada tahun 2014 saya menyambung pengajian secara PJJ, pengajian jaruh di USM, dan saya grad pada tahun 2017. Dan selepas itu baru saya ingin mencuba untuk pengembangan kerjaya saya untuk memasuki perkhidmatan takbir diplomatik. Maksudnya dah 15 tahun pengalaman dengan kerajaan. Sekarang beralih kepada skim perkhidmatan takbir dan diplomatik Betul. Okey, alhamdulillah. Jadi sebenarnya apa yang Encik Khairul cakap sebenarnya tadi adalah sebenarnya PSE ni dah melalui beberapa fasa. Kalau sebelum ni SPA dia buat penilaian berdasarkan soalan-soalan akademik. Betul. Ada soalan matematik, soalan logik dan sebagainya kan. Dan pada tahun kemudiannya pada tahun 2024 kita melaksanakan sepenuhnya ujian psikometrik. Dah tak ada lagi soalan matematik yang susah, soalan-soalan akademik itu. Betul. So betul lah. Jadi saya nak tanya sebelum kita break siapa pernah jawab, tolong kawan jawabkan PSE ni, ada tak? Ada. Tak ada semua jawab sendiri. Alhamdulillah, kita patutlah dia dapat. Sebablah you all dapat sebab memang betul-betul integriti dalam jawab. Sebab biasanya orang yang tolong orang lain jawab ni tak dapat. Okey, so itulah tips dia. Tip nombor 1 ya. Jawab sendiri untuk exam PSEE ini. Okey, sebelum kita sembang lebih lanjut, banyak lagi cerita kita nak sembang ni. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini dengan perbincangan yang lebih best. Okey, terima kasih. Selamat datang ke Pusat Temuruga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, SPA.
bagi memberikan nilai tambah dalam perkhidmatan SPA kepada pelanggan. Kini, Pusat Temuduga bukan hanya memberikan perkhidmatan urusan temuduga sahaja, memperkenalkan kepada anda Pusat Temuduga Plus atau PTD Plus. Kini, anda boleh membuat janji temu untuk berjumpa dengan pegawai SPA bagi urusan pendaftaran pekerjaan ke dalam perkhidmatan awam melalui sistem SPA 9. Semakkan status pendaftaran SPA 9, khidmat nasihat urusan pengambilan dan urusan pegawai dalam perkhidmatan. Di PTD Plus, anda juga boleh menggunakan kemudahan Wi-Fi dalam urusan berkaitan SPA seperti mendaftar SPA 9, menjawab ujian psikometrik dan temuduga secara maya. Buat janji temu anda sekarang. Kami sedia menanti kedatangan anda di PTD Plus. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu tak pasti SPA bantu. Cik, nak tanya boleh? Boleh. Apa tu? Okey, untuk ujian UKJK kita ada 5 komponen. Komponen pertama iaitu komposisi tubuh badan iaitu ujian BMI. Yang kedua kekuatan otot iaitu ujian genggaman tangan. Seterusnya kita ada ujian flexibility ataupun kelenturan yang mana kita akan jalankan ujian duduk jangkau. Seterusnya kita ada daya tahan otot iaitu ujian curl up bangun tubi, dan yang terakhir kita ada daya tahan kardiovaskular yang mana calon-calon kena menjalani ujian larian ulang alik 20 meter ataupun kita kenali sebagai beat test. Okey, untuk pengetahuan semua, ujian UKJK tidak ada penyingkiran. Bermaksud katalah pada ujian pertama itu kita ambil contoh ujian BMI, calon tidak berada dalam BMI yang ideal, calon akan meneruskan ke ujian seterusnya. Cuma untuk ujian UKJK ini, keputusan itu berdasarkan prestasi calon kerana akan ada pemarkahan bagi setiap ujian. Untuk calon PAC UKJK semua, saya ucapkan semoga maju jaya. Jangan stres-stres, buat yang terbaik. Kita jumpa nanti. Bye. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu tak pasti SPA bantu. Okey, selamat kembali dalam podcast Apa Kata SPA. Kita akan sambung sembang-sembang kita dah. Mungkin ramai penonton kat luar sana tu nak tahu pengalaman PSCE ni, calon-calon kita. Apa yang menyebabkan mereka berjaya dan pengalaman mereka kecewa pun ada juga. Jadi saya nak tanya kepada Megat lah. Megat ni boleh dikatakan calon touch and go. Kali lalu dah lepas. Maksudnya sekali jalan terus lepas lah. Apa perasaan masa mula-mula dapat panggilan PSCE tu? Rasa berdebar ke ataupun just alah relax je ni? Macam mana tu? Masa saya dapat panggilan PSCE untuk PTD tu, saya rasa biasa sajalah sebab saya apply banyak position dalam SPA tu kan. Okey. PTD tu antara satunya lah. So bila dia datang tu saya rasa macam okey, ini adalah another langkah lah untuk masuk ke government kan. So saya tak ada feeling sangat lah, biasa-biasa je lah. Okey, relax je lah. Relax je. Selain daripada PTD, apa yang sebenarnya Megat target dalam perkhidmatan awam ni? Sebab saya punya background dalam undang-undang. Okey. Saya target pegawai undang-undang. Oh, pegawai undang-undang. Saya target pegawai undang-undang. Antara skimnya saya apply lah. Okey. Tapi mana yang dia datang dulu saya ambil lah. Okey, rezeki lah kan. Rezeki. Grab apa yang datang dulu kan. Betul. Jadi bila dah menduduki PSCE ni dan bila dapat result, mendapat skor yang atau merit kelompok tertinggi, maksudnya melepasi lah PSCE ni. So masa tu apa reaksi dan juga expectation?
Masa saya dapat email kata saya lulus dalam ujian ni, barulah dia rasa macam-macam lah, seronok ada, anxious ada, cuak ada, macam next step macam mana. Sebab saya tak pernah sampai ke step ni kan. Macam lepas ni ada apa semua kan. So dia bercampur lah. Tapi excitement tu paling besar lah. Excited. Mungkin calon nak tahu juga, sekali masuk dah lepas. Jarang-jarang ni, biasanya akan mengeluh kecewa dulu. Boleh tak share dengan calon-calon kita ni, apa tips ataupun tricks yang Megat ambil lah pendekatan tu, masuk je terus lepas? Saya kalau tips tu benda yang biasa semua orang tahulah, kebanyakan tips kita sama, dan saya rasa kawan-kawan saya pun akan share tips tu nanti. Saya cuma nak share satu rahsia saja kan bagi saya. Pertama, doa mak ayah. Saya setiap kali saya masuk ambil exam tu, saya akan beritahu, okay, mak ayah ada exam tu pada waktu ni, minta doakan. Lepas tu sebelum saya masuk exam tu, saya akan minta maaf. Saya minta maaf, ampunkan dosa kalau luka hati apa. Dan yang kedua, saya minta redha. Saya cakap, mak ayah redha ke kalau saya nak ambil jadi PTD ni kan. Minta keredaan. Saya rasa itu penyumbang besar lah untuk saya punya perjalanan saya sampai ke sini. Sangat tersentuh jawapannya. Mama betul, redha dan doa seorang ibu dan juga redha ibu bapa ni penting ya. Mungkin bukannya bergantung kepada kita semuanya, tapi Allah melihatlah rezeki kita tu atas doa ibu bapa juga. Okey. Satu orang kata tarbiyah lah untuk kita semua. Jadi saya nak tanya kepada Cik Said lah. Saya nak tanya Cik Said ni 4 kali 4 kali ambil PSCE tu. Kalau recall balik, kita ingat balik lah first time ambil PSCE ni, masa tu rasa confident akan lepas ke, ataupun memang rasa macam tak ada peluang? Boleh kongsi tak sikit? Okey, kalau sewaktu saya pertama kali mohon dan dapat email yang mengatakan okey, jadual untuk ujian PC ni pada tarikh sekian. Untuk kali pertama tu memang kita akan rasa, macam saya secara peribadi saya rasa excited, dan dalam masa sama tu dia ada rasa gemuruh juga. Sebab kita tak ada pengalaman, kita tak tahu tips ni macam mana kan. Jadi untuk kali pertama tu saya lebih kepada tak berharap. Tak ada meletakkan harapan apa-apa lah. Cuma kita rasa macam kita nak buat yang terbaik. Sebab bukan semua orang dapat panggilan untuk menjawab PTD punya PC ni. Jadi kita nak try je cuba yang terbaik. Tapi sewaktu tu ditakdirkan belum rezeki saya lagi. Jadi bila cuba lagi kali kedua dan kali ketiga tu, dia ada rasa macam sedikit yakin sebab kita dah pernah jawab. Tapi nak kata kita 100% tahu ataupun kita yakin yang kita jawab tu mengikuti kriteria apa yang SPA nak tu, tak jugalah. Cuma kita berbekalkan pengalaman kita lah sikit dengan kawan-kawan yang mungkin yang pernah menjawab. So kita rasa macam okey, kita kali ni kita prepare sikit. Tapi nak kata macam kita yakin tu tak jugalah Cik Din. Overconfident tu tak lah kan? Overconfident tu kira mula-mula ambil tu taklah berharap sangat. Try lah tengok macam mana dulu kan. Tapi bila masuk dah kedua, ketiga ni, tiba-tiba keluar result tidak melepasi. Ada pernah tak rasa down ataupun putus asa? Kalau rasa down tu memang banyak kali juga. Banyak kali juga sebab saya untuk jawatan kalau PTD memang saya try 4 kali. Tapi lain-lain jawatan yang dibuka oleh SPA tu saya pernah juga mohon. Memang macam Megat Syauqi cakap tadi lah, apa-apa pun kita nak redha dan doa mak ayah kan. Jadi semua jawatan yang saya pernah mohon selain daripada PTD ni, di SPA ni, ditakdirkan saya tak pernah lepas pun PC ni. Maksudnya 4 kali tu untuk PTD saja. Betul. Jawatan lain banyak kali jugalah. Kalau saya campur-campurkan, rasanya untuk jawatan lain tu mungkin hampir nak dekat 10. Dah 10 lah. Maksudnya 9 kali kecewa dah maksudnya. Alhamdulillah. Lagi banyak kecewa lah. Bahagia tak apalah kan. Alhamdulillah. Okey, cuma kita nak tahu jugalah. Kalau dah 9 kali kecewa tu, apa big why sebenarnya Said tetap juga mohon dan tetap juga hadir PC ni? Apa big why tu? Pertama sekali lah, kalau untuk secara spesifiknya untuk kalau jawatan PTD ni memang saya boleh katakan impian lah. Sebab tu juga yang mendorong saya untuk tak putus asa tu. Memang ada rasa kecewa juga Cik Din. Kita rasa macam kita dah jujur dah ni, ataupun kita dah konsisten dah ni jawapannya kan. Tapi belum lagi rezeki kita. Cuma untuk kali yang keempat yang saya try tu,
Sewaktu tu saya memang dah tak meletakkan harapan dah. Okey. Saya jawab je, cuma kali ni dalam tempoh yang bertenang sikit. Okey. Mungkin sebelum ni saya jawab tu mungkin terlalu gopoh ataupun pressure kan. Betul. Macam kita nakkan kesempurnaan tu sangat. Okey. Jadi kali keempat tu saya rasa macam saya tak meletakkan beban pada diri saya sendiri. Dan saya macam Choki cakap juga tadi, kita minta doa mak ayah, doa keluarga, dan alhamdulillah kali keempat ni bila kita tak meletakkan pressure pada diri kita tu, insyaAllah lah mungkin kita dapat menjawab dengan lebih tenang dan kita dapat melihat soalan-soalan tu dengan lebih jelas. Key pointnya tenang Tenang. Sebab saya suka dengan pepatah kata orang yang tenang adalah orang yang menang. Betul. Dan alhamdulillah menang dalam menghadapi PSCE. Okey, kita nak dengar pula daripada Cik Khairul. Cik Khairul ni dia sebenarnya pegawai sedang berkhidmat. Betul. Yang mohon dan menduduki PSCE. Untuk makluman penonton sekalian, pegawai sedang berkhidmat maksudnya dalam bahasa mudahnya orang tengah kerja dengan government pun. Betul. Nak mohon jawatan PDD ni tetap kena masuk PSCE macam dengan calon lain juga. Okey, jadi saya nak tanya lah, boleh tak kongsikan pengalaman daripada seorang penolong pegawai takbir, kenapa nak mohon jawatan PTD dan menduduki PSCE ni? Baik, Jalin. Based on saya punya experience, sebenarnya kalau ikutkan jawatan saya sebagai seorang penolong pegawai takbir, yang mana peringkat untuk kenaikan pangkat tu dia sekitar hanya kalau dulu kita panggil N40 dan sekarang kita panggil N8 lah. Okay. So untuk pengembangan karier untuk kejayaan itu hanya setakat itu saja. Oleh itu saya sebenarnya mempunyai harapan yang besar untuk pergi lebih jauh. Yang mana selepas saya grad untuk dapatkan degree itu, saya mikirkan, saya rasa saya perlu untuk pergi untuk mencapai impian saya lah, yang mana saya nampak peluang yang mengikut pengalaman saya tu, saya banyak bekerja dengan pegawai takbir dan pemerhati, yang mana di antaranya kebanyakannya adalah my boss lah. So saya banyak belajar dengan mereka. So saya nampak itu adalah salah satu lah untuk saya untuk pergi lebih jauh lagi. So saya mencuba nasib untuk mengambil peperiksaan, sama juga seperti mana yang pihak orang luar ataupun yang fresh graduate ataupun dari pihak swasta, untuk sama-sama saya mencuba. Dan untuk yang kemasukan kali ini ia kali kedua untuk saya. Selepas yang pertama tu saya gagal, dan kali kedua tu saya cuba sekali lagi, dan saya memang meletakkan harapan yang besar untuk pertama dan kedua sebenarnya. Dan alhamdulillah saya anggap ini pun rezeki saya lah. Okey, 15 tahun berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Boleh share tak kat mana Cik Khairul berkhidmat sebelum ni? Okey. Saya saya pada tahun 2010 tu saya ditempatkan di Intan Bukit Kiara. Okey, pernah berkhidmat di Intan lah. Intan. Kemudian saya ingin mencuba pengalaman baru. Saya mohon untuk bertukar saya dapat posting di Mahkamah Syariah Jalan Duta. Kemudian saya dapat naikkan pangkat, terus saya dipostingkan di Angkatan Pertahanan Awam. Okey. Kemudian yang terakhir, sebelum saya memasuki kadet PTD, saya di Kementerian Pertahanan di MINDEF. Okey, terakhir di MINDEF lah. Ya, saya akhir di MINDEF. Okey, kita nak tahu jugalah, dah 15 tahun kerja ni, nak masuk balik mohon dan juga menduduki PC, apa persepsi? Agak-agak masa tu yakin boleh lepas ke sebab fikirkan nak bersaing dengan freshie dan sebagainya? Macam mana tu? Itu memang satu cabaran yang besar bagi saya, sebab memikirkan dari, kalau saya ni faktor umur lah. Okey. Faktor umur mungkin dari segi kekuatan fizikal lah saya nampak, tapi mungkin kelebihan yang mungkin saya boleh ambil pada diri saya dari segi pengalaman saya lah, yang mungkin itu yang boleh menjadi kekuatan saya untuk bersaing ataupun bersama dengan mereka. Masa nak menduduki PSCE ni, adakah Cik Khairul ada dapatkan tips daripada mana-mana ataupun memang masuk berbekalkan pengalaman? Ada tak dapatkan tips daripada mana-mana? Okey, untuk tips yang pertama tu, sebab saya pun belajar dari pengalaman juga, dan saya bertanya juga dengan rakan-rakan bagaimana untuk saya dapat untuk skor yang tertinggi. Okey. Dan mana yang saya dapat, salah satu tips yang saya diajar itu konsisten dalam kita menjawab soalan tu, yang mana dalam penilaian tu kita ada skala 1 hingga 5 tu, so kita mesti konsisten sama ada
kita sangat setuju ataupun sangat tidak bersetuju. Okey, So betul. itu antara salah satu poin penting lah. Dan Alhamdulillah untuk yang kali kedua tu, mungkin itu salah satu faktor saya mendapat dipilih lah untuk memasuki perkhidmatan ini. Satu poin yang agak menarik, kena konsisten dalam menjawab. So maksudnya konsisten mungkin dalam soalan PSEE, especially yang PSEE PTD ni, beratus soalannya kan. Dan kadang-kadang soalan tu mungkin dia tanya berulang. Dan soalan yang berbeza tapi pertanyaan yang sama. Jadi dia nak supaya yang pentingnya adalah calon kat luar sana kena kenal dengan diri sendiri. Jangan celaru dengan diri sendiri. Itu yang tip. Kena konsisten, maksudnya kena kenal dengan diri sendiri semasa menjawab PSEE. Jadi sebelum kita sembang lebih jauh lagi, kita sembang banyak lagi perkara yang kita nak tahu daripada tetamu-tetamu kita ni. Kita rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu tak pasti SPA bantu. Okey, untuk calon yang mengandung ataupun calon yang ada sebarang kecederaan yang menyukarkan mereka untuk berlari, pertama sekali kena beritahu kepada pasukan penguji keadaan mereka. Jadi kalau kata mereka memang tak boleh berlari langsung, pasukan penguji akan sediakan satu ujian alternatif, iaitu ujian jalan kaki. Jadi bukan kata dikira gagal, masih lagi boleh meneruskan ujian. Untuk calon semua, jogging sahaja tidak memadai. Macam saya bagi tahu tadi, UKJK ni dia ada 5 komponen. Jadi calon-calon kena berbasikal, kalau sempat berbasikal, brisk walk, dan juga berlari, yang tu kena buat. Selain daripada tu, kalau boleh buat juga latihan kekuatan untuk kita bina kekuatan otot, daya tahan, serta lakukan ujian kelenturan. Dan yang paling penting sekali, jaga makan, cukup rehat. Sebab kalau tak cukup rehat, kalau kita stres-stres, susah kalau kita nak buat UKJK ni. Dan kalau boleh dalam masa yang terdekat ni, cuba cari maklumat di YouTube macam mana cara nak melaksanakan ujian-ujian tersebut. Untuk calon PAC UKJK semua, saya ucapkan semoga maju jaya. Jangan stres-stres, buat yang terbaik. Kita jumpa nanti. Bye. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu tak pasti SPA bantu. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu tak pasti SPA bantu. Ya. Saya nak tanya boleh? Boleh. Bagi calon-calon yang akan hadir ke urusan PAC dan UKJK, calon-calon perlu membawa kad pengenalan asal. Bagi calon-calon yang mungkin ada pertanyaan tentang nak pakai baju apa, kita ada 2 sesi. Untuk sesi PAC, calon-calon perlu memakai pakaian formal pejabat dan memakai tali leher. Pastikan datang dengan keadaan yang kemas dan bersedia. Untuk sesi PAC sebelah pagi, dan sebelah petang kita akan ada sesi UKJK, dan calon-calon perlu memakai pakaian sukan yang lengkap, tidak kisah warna apa pun. Yang pastinya jangan mencolok mata dan pakailah kasut sukan yang bersesuaian. Pada semua calon yang akan menduduki PAC dan UKJK, saya doakan semua akan berjalan dengan lancar dan urusan semua calon dipermudahkan. Dan yang paling penting, berusaha walaupun mungkin sebelum ini kita tak berjaya, mana tahu kali ini rezeki memihak kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu tak pasti SPA bantu.
selamat kembali dalam podcast Apa Kata SPA. Okey, kita akan teruskan sembang santai kita tentang penilaian memasuki perkhidmatan awam PSE ini. Jadi saya nak tanya kepada calon yang sekali harung masuk dah berjaya ini. Sebenarnya kalau orang tengok bila kita masuk first time dah berjaya, orang kata itu luck je lah. Ataupun memang sebenarnya itu bukanlah nasib semata-mata, tapi sebenarnya mungkin ada cerita di sebaliknya. Boleh tak Cik Megat kongsikan? Okey. Pada pendapat saya rasa bukan nasib tu bukan memainkan peranan yang penting lah untuk kita jawab exam ni. Okey. Saya akan gunakan saya punya sebagai contoh. Macam saya lulus pertama kali pun bukan macam saya masuk macam tu je. Sebab saya ada juga saya punya persediaan usaha saya kan. Contohnya persediaan saya ada juga pengalaman menjawab psikometrik kan. Untuk skim yang lain kan. Lepas tu bila saya dah usaha saya tu, saya dah tahu dah soalan-soalan tu. Jadi saya dah bersedia lah untuk jawab soalan PTD ni sebab saya dah tahu dah format dia macam mana, cara nak jawab macam mana kan. Lepas tu yang kedua adalah pengalaman saya dulu swasta. Jadi pengalaman saya kerja saya kan, kerja dengan orang-orang government, orang swasta semua tu kan. Sebab soalan PSE ini banyak soalan yang berdasarkan situasi. Ya, betul. Jadi saya boleh applykan situasi-situasi yang saya ada masa saya kerja itu untuk jawab soalan-soalan ini. Jadi dua ni adalah usaha ni yang menyebabkan saya rasa saya boleh berjaya dapat lulus dengan sekali hadung lah. Pendek kata pengalaman yang mendewasakan. Betul. Okey, jadi sebenarnya dalam menghadapi PSE ini, ada tak benda kecil yang kita nampak remeh tapi sebenarnya membantu Cik Megat dalam jawab PSE ni? Kalau tanya saya, masa tu kan. Contohnya untuk PTD punya PSE 3 jam. Tapi kita tengok ramai calon-calon dia ambil tu kan, dah habis jawab terus dia hantar. Dia tak utilize masa 3 jam betul-betul. Macam saya ni particular sikit, walaupun saya dah habis jawab semua, tapi saya tengok ada masa lagi kan. Saya akan make sure saya gunakan masa yang ada tu kan sampai habis kalau boleh. Dah seperti 3 jam kan, tapi mungkin 2 jam lebih. Semua tu kan. Sebab bagi saya, kita ada masa 3 jam ni saja dalam semua hidup kita untuk jawab soalan tu kan. So daripada kita buang masa kita tu dengan terus send, apa kata kita gunakan masa yang ada tu, baki yang ada tu kita ulang balik, baca balik, go through balik. Fahamkan balik soalan tu kan. Kadang-kadang soalan tu dia tricky kan. Betul. Setuju ke tidak setuju ke, kadang-kadang kita orang calon confuse. So kalau terlalu mengejar masa tu, mungkin tersilap lah jawab. Sebenarnya benda lain yang nak disampaikan kan. Okey, pengurusan masa tu penting ya. Terima kasih Cik Megat. Mungkin yang ni boleh calon-calon kat luar sana yang bakal menduduki PSE untuk ambil kira lah pengurusan masa semasa menjawab PSE tu. Saya nak tanya kepada Cik Said Ya, Cik Din. dah 10 kali PSE. Dahsyat. Saya respect lah. Sebenarnya maksudnya Cik Said dah tengok lah pelbagai versi PSE kan. So boleh tak komen ada penambahbaikan ke terhadap PSE itu sendiri? Okey, secara peribadi, berdasarkan pengalaman saya, dengan soalan-soalan yang SPA dah dari segi psikometrik ni, dia dah buka untuk semua jawatan kan. Dan saya pun ada berpengalaman sedikit untuk mohon dan menjawab soalan-soalan jawatan yang bermacam ni. Yang boleh saya nampak, dia dah ada satu struktur yang bagus. Kita boleh tambah baik mungkin dari segi, mungkinlah kalau contohnya calon-calon ni setelah dia mendapat keputusan itu, mungkin dia boleh tahu dekat mana yang dia perlu perbaiki ataupun analisis performance analisis betul lah. So ini pada pendapat saya lah, sekurang-kurangnya dia boleh jadikan macam benda tu sebagai satu data bagi dia untuk selepas ni kalau dia apply jawatan yang sama ataupun jawatan yang lain, mungkin dia boleh fokuskan kepada skop-skop soalan yang tertentu untuk dia tambah baik dan tambah ilmu pengetahuan dia juga. Okey, bagus. Cuma kan 9 kali tidak melepasi, saya tak sebut gagal lah sebab PSE ini tak ada gagal. Dia tak ada lulus, tak ada gagal, cuma tidak melepasi kan. Boleh tak Syed kongsikan mungkin dalam 9 kali tu discover rupanya ni kesalahan yang Syed dah buat yang menyebabkan tidak lepas sebelum ni. Boleh kongsi kat calon nak tahu supaya mereka tak ulang benda yang sama. Silakan. Boleh tak masalah. Saya pun bersetuju juga macam apa yang saudara Megat cakap tadi. Bila kita menguruskan masa dengan baik ni Cik Din,
kita boleh berjawab tu dengan hati yang tenang. Itu minda kita tu pun tak serabut. Bila kita dah urus masa tu dengan betul. Jadi yang saya belajar jugalah, bila sebelum-sebelum ni kalau saya menjawab tu dalam keadaan yang terlalu gopoh, kadang-kadang sebab saya tak susun masa tu betul-betul. Patutnya macam dia dah bagi jadual menjawab tu dari pagi. Kita bolehlah menggunakan masa tu, cari masa yang sesuai kan, supaya kita tak kelang kabut dengan kerja kita. Jadi susun masa tu dengan betul. Dan bila kita dah ada masa yang spesifik tu, kita jangan menjawab tu dalam keadaan yang kita terbeban sangat. Kita nak mencari perfect je. Tu pun kadang-kadang nanti bila kita nak mencari perfect, mungkin kita tak jawab tu pun dengan jujur. Kita macam cuba nak impress orang lain ke, kita nak jadi orang lain ke kan. Jadi bila kita bertenang tu, kita boleh fikir tu dengan lebih jelas. So yang penting pilih masa yang sesuai, jawab dengan tenang. Orang kata ambil masa 3 jam tu ibarat untuk bermuhasabah diri lah kan. Maksudnya untuk kita reflect balik diri kita sendiri. Jangan gopoh, don't try to push to be orang kata semua yang paling bagus. Sebab yang terlalu perfect pun tak bagus juga sebenarnya. Yang tu juga tips untuk PSCE So berlaku adil dan juga jujur kepada diri sendiri dalam menjawab PSCE. Kenapa? Supaya SPA penilai PSCE nanti dia kenal dengan diri kita yang sebenar-benarnya kan. Okey, saya nak tanya kepada Cik Khairul pula ni. Daripada pengalaman Cik Khairul sendiri, beberapa kali gagal kan? Sama juga beberapa kali gagal dan 2 zaman untuk ujian PSCE ni. Apakah sebenarnya yang membantu Cik Khairul menjadi lebih matang, tenang dan faham dengan rentak PSCE ini sampai akhirnya berjaya dalam PSCE ini? Jadi macam mana yang saya ada katakan sebelum tadi, dari segi konsentrasi, yang itu memang sangat penting sewaktu kita nak menjawab soalan. Dan masa sama juga saya ada perasan yang soalan tu sebenarnya dia membantu kita untuk mengenal diri kita sebenarnya. Betul. Dan soalan itu juga menekankan dari segi aspek integriti dan juga kejujuran pada diri kita sendiri. Yang mana kalau betul kita yang jawab dan kita berjaya, memang itulah diri kita yang sebenarnya. Itu yang memang dicari-cari untuk pemilihan untuk masuk musim pada perkhidmatan ni. Itu yang apa yang saya rasa lah. Dan dari segi masa, saya juga sangat setuju lah dengan rakan-rakan saya tadi, daripada Tuan Syed dan juga Tuan Megat. Kita perlu cari masa yang sesuai untuk menjawab soalan tersebut. Jangan terburu-buru. Masa yang diberikan sangat-sangat cukup dan kita boleh menggunakan yang sebaiknya. Dan ada masanya juga saya ada ambil masa untuk berehat sekejap. Kerana soalannya pun bukan sedikit, terlalu banyak. Dan kita perlu menjawabnya dengan keadaan yang lebih tenang lah. Maksudnya jangan stres lah masa jawab kan. Betul. Okey, sebenarnya saya tertarik dengan poin jujur pada diri sendiri tu. Bukan sekadar jujur kepada SPA nak jawab soalan tu, tapi jujur kepada diri sendiri kan. Sebab kita yang nakkan kerja tu, kita akan melalui tempoh pekerjaan tu. Okey, pada pandangan Cik Khairul lah, adakah pengalaman sebagai pegawai yang sedang berkhidmat ni, PSB ni, memberi satu kelebihan dalam menjawab PSCE tu? Okey. Sebenarnya untuk dari segi pengalaman tu saya rasa bukan sepenuhnya. Kerana soalan yang ditanya ini lebih kepada macam saya kata tadilah, untuk kita mengenal diri kita sendiri. Dari segi integriti, kejujuran dan dari segi syasiah kita. Itu sebenarnya yang dinilai paling utama. Dan kebanyakan soalannya boleh saya katakan bukan berdasarkan pengalaman seorang itu yang pernah bekerja sama ada peringkat swasta ataupun kerajaan lah. Tapi lebih kepada untuk melihat potensi diri seseorang itu. Potensi dan kualiti individu. Tak kisahlah dia sedang bekerja dalam kerajaan ataupun fresh grad pun, mungkin dia punya peluangnya sama je. Dia kualiti individu je. Okey, satu pandangan yang menarik lah. Sebenarnya kalau kita tengok komen-komen daripada calon ataupun netizen kat luar sana kan, ramai dah duduk 2 kali, 3 kali PSCE, semua dah down. Semua dah putus asa dan sampaikan mereka mempersoalkan apa SPA nak sebenarnya ni. Dah jawab rasa dah betul lah, tapi masih lagi tidak menepasi kan. Boleh tak Cik Khairul sebagai orang lama dalam perkhidmatan awam dan juga orang lama yang
mencuba dalam PSA ni, boleh tak bagi satu patah dua nasihat kepada calon yang nak putus asa ni? Okey, nasihat saya sebenarnya apa-apa pun kita paling utamanya apa yang kita buat, apa yang saya amalkan, kita kena berprasangka baik pada Allah. Maknanya kita tahu apa yang kita dapat ni semuanya daripada dia. Okey. Apa yang rezeki ni semua daripada dia. So kalau kita tak dapat sekalipun, itu pun mungkin Allah dah aturkan yang lebih baik untuk kita. So jangan fikirkan ini hanya kata satu jalan saja untuk kita. InsyaAllah ada lagi banyak jalan untuk kita. Yang penting kita sentiasa berdoa kepada Allah untuk memohon lebih banyak kerjaan yang lebih baik lagi. Itu apa yang saya amalkan lah. Percaya pada rezeki, Percaya pada rezeki. Dan saya suka untuk teringatkan kepada calon kat luar sana lah. Sebenarnya walaupun beberapa kali tidak melepasi, sebenarnya tidak membawa maksud bahawa calon yang tak lepas ni tak bagus. Mereka ni bagus sebenarnya. Bukan kata tak sesuai. Mereka ni ada yang sesuai. Tapi pada ketika itu mungkin ada orang lain yang lebih sesuai, yang mencapai kata skor merit yang lebih tinggi daripada mereka. Sebab kita nak panggil ramai-ramai untuk ke peringkat seterusnya pun jawatannya terhad juga kan, kekosongan yang mohonnya beratus ribu. Jadi percaya pada rezeki, bersangka baik kepada Allah, dan juga orang kata percaya kepada diri sendiri ya. Jadi sebelum kita masuk ke pusingan kata perbincangan seterusnya, eloklah kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni banyak lagi nasihat, tips yang kita akan dengar daripada tetamu kita. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu, tak pasti SPA bantu. Okey, nasihat saya kepada semua calon yang akan menghadapi PSC dan UKJK dalam masa terdekat ini, ingat 3 perkara. Yang pertama, sentiasa peka, alert dengan pemakluman berkaitan dengan email panggilan calon-calon yang akan menghadapi PSC dan UKJK. Yang kedua, bersedia dari segi fizikal, mental dan apa sahaja maklumat-maklumat yang kita boleh dapat sebelum perjalanan hari PSC dan UKJK. Dan semasa hari berlangsung tu, hadapi dengan yakin dan selesaikan sepenuhnya urusan PSC dan UKJK ini. Dan yang ketiga, yang paling terakhir, yang paling penting adalah kita berdoa. Mudah-mudahan kita adalah salah seorang daripada calon-calon yang akan berjaya ke peringkat temuduga dan seterusnya dilantik ke dalam PTD. Pada semua calon yang akan menduduki PSC dan UKJK, saya doakan semua akan berjalan dengan lancar dan urusan semua calon dipermudahkan. Dan yang paling penting, berusaha walaupun mungkin sebelum ini kita tak berjaya, mana tahu kali ini rezeki memihak kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu, tak pasti SPA bantu. Ya Cu, cari apa? Apa ni Nek? Inilah kabel. Cu nak pergi temuduga kerja kan? Saya nak pergi temuduga kerja. Kalau Cu nak tahu, ramai orang pakai ni tau. Saya ambil Nek. Boleh ambil Cu, sila. Assalamualaikum. Ni kabel kat sini. Assalamualaikum. Salam. Ya Cik, teruskan dulu. Ya baik, terima kasih. Hello. Terima kasih Tuan, Puan. Yes, aku yakin aku boleh.
Selamat kembali dalam podcast Apa Kata SPA. Kita akan teruskan perbincangan kita tentang penilaian memasuki perkhidmatan awam, di mana kali ini kita akan mendengar tips dan juga perkongsian daripada calon-calon sendiri yang pernah melepasi dan juga pernah merasai kekecewaan dalam PSE ini. Jadi untuk kali ini saya nak tanya kepada ketiga-tiga tetamu kita, bermula dengan Cik Megat ya. Boleh tak share kepada calon-calon yang belum lagi melepasi ni, apakah tips ataupun mitos yang jangan dipercayai? Kadang-kadang tips tu banyak juga, tapi kadang-kadang PSE ni banyak mitos dia. Kita tengok dekat media sosial dan sebagainya, ramai yang bercakap mungkin benda yang tak betul. Boleh tak Megat kongsikan kepada calon-calon rakan-rakan kita? Okey, baik Cik Din. Saya rasa satu tips yang saya pernah dengar untuk menjawab PSE ni kan, dan cakap kalau jawab soalan psikometrik tu, pilih dua jawapan je, sama ada sangat tidak setuju ataupun sangat setuju. Okey. Kalau jawapan yang tak ada perkataan sangat tu, jangan pilih, dia kata. Dia kata memang kena solid dah. Memang cakap. Dia kata memang format dia, jawapan dia macam tu je, sangat. Jadi antara dua tu je kan. Tapi ikut pengalaman saya, bila saya jawab pun ada juga yang saya jawab tak pilih perkataan sangat tu kan. Tapi alhamdulillah saya lulus juga. Jadi saya rasa itu satu mitos lah bagi saya. Maksudnya dengar tu bukan daripada orang SPA lah kan? Bukan. Confirm lah bukan daripada orang SPA, daripada orang luar lah. Orang luar lah. Jadi tak boleh pakai. Tak boleh. Tak boleh pakai. Kena dengar tips ataupun do endorse, kena dengar daripada orang SPA. Kita ada pegawai psikologi yang membangunkan psikometrik ni. Okey. Megat first time PSE kan, masuk terus berjaya. Sebelumlah duduk PSE ni, ada tak persepsi tentang PSE ni? Sebelum saya masuk PSE ni, bagi saya ingatkan ini sebab saya tahu PSE itu apa, dia macam tak ada jawapan yang betul atau salahan. Jadi saya ingatkan ia satu soalan ujian yang simple je lah kan. Macam kita ambil test test tekanan ke apa yang biasanya senang je kan. Itu saya punya first perception saya. Tapi selepas saya masuk ambil ujian tu, memang nampak dia tidaklah semudah yang seperti saya sangkakan kan. Agak complicated juga soalan-soalannya itu. Yang saya baca soalan tu kadang-kadang kena baca 2-3 kali, berfikir mendalam sebelum saya pilih jawapan tu kan. Itu persepsi saya yang saya faham adalah setelah habis ambil test tu, saya dapati memang format soalan yang disediakan ini memang sangat bagus untuk kita untuk pegawai SPA mengetahui bagaimanakah sikap ataupun kriteria orang yang ambil itu. Okey, kita nak dengar pula daripada Cik Said ni ya. Jadi Cik Said ni 9 kali PSE dan of course lah daripada pertama kali, kedua, ketiga dan seterusnya, of course lah akan ada terdengar mitos-mitos. Boleh tak share kepada calon kita apa yang benda jangan percaya? Antara mitos lah ataupun orang kata benda-benda tahyul lah. Betul, tahyul. Yang saya dah dengar daripada ramai calon-calon ni. Salah satunya macam tadi Cik Syauqi cakap tu pun ada betul juga, pernah juga saya dengar. Tapi yang saya secara peribadi mendengar tu adalah waktu menjawab tu. Ada yang kata kalau contoh ujian tu dimulakan pukul 9 dan boleh menjawab pukul 9. Kita dah kena standby tu 9 tu, jarum tu pergi je ke 9 tu, jawab dah terus. Jangan biar lambat 10 minit ke apa semua tu, tak boleh. Kena awal-awal. Kena on time. Maknanya nanti bila dapat menjawab tu dengan habiskan jawapan tu dengan cepat. Yang menjawab, menghantar jawapan yang paling awal ni, yang golongan-golongan yang awal ni, berpeluang cerah lah. Kononnya lah. Jadi waktu tu saya pun, waktu tu sebab kita pun tak ada pengalaman lagi kan. Jadi kita cubalah try and error, mungkin ada kebenarannya. Tapi berakhir dengan kecewa juga. Jadi kat situ
itu mungkin mitos lah yang saya dengar, yang macam kena jawab mungkin waktu yang tertentu je. Kalau pukul 9 je. Kalau tengah hari je. Dia tak boleh waktu yang fleksibel. Sedangkan bila saya cuba nak dijadikan ceritanya, bila soal rezeki ni kan Cik Din, bila saya menjawab yang ujian psikometrik yang saya lepas untuk PTD ni, saya menjawab tu pada waktu petang. Bukan waktu macam yang di pagi awal-awal kan. Jadi dan waktu tu pun saya menjawab tu pun dengan keadaan yang tenang, yang tak gopah-gapah. Jadi waktu tu orang kata tak valid lah. Yang mitos-mitos yang saya dengar selama ni. Saya pun first time dengar ada waktu afdal ni untuk menduduki PSDE ni. Waktu mustajab. Waktu mustajab dia. So mungkin dia beranggapan first come first serve. Sampai early birds dia akan dulu dapat. Tapi itu adalah mitos. Jangan percaya Ingat tu. Jadi sepanjang menduduki PSDE sudah tentulah Syed ni mesti ada persepsi kan. Kadang-kadang bila 2-3 kali dah tak melepasi tu, ada juga rasa marah kat SPA kan. So boleh tak kongsikan persepsi sebelum berjaya dan selepas berjaya PSCE ni, supaya kita dapat kongsilah pembentukan persepsi ni. Silakan. Okey. Macam saya cakapkan tadi lah Cik Din, bila kita apa-apa yang benda yang kita nak buat, kita mesti kena ada persiapan juga. Kita ada persiapan dari segi ilmu, persiapan dari segi kita punya pengurusan masa dan sebagainya. Tapi macam yang saya boleh pesan lah, saya rasa saya faham perasaan calon-calon kat luar sana yang dah banyak kali cuba, sebab saya sendiri pun dah banyak kali cuba. Betul, kita akan ada rasa macam give up, kita rasa nak putus asa dan kita rasa kecewa. Dan mungkin timbul pula persepsi macam Cik Din cakap tadi, kita ada persepsi yang negatif, ataupun kita rasa macam ni semua dah kita jawab lah macam mana pun. Betul, dah setting lah kan. Setting juga ataupun nanti tak lepas pula kan. Tak lepas juga kan. Jadi kita kalau boleh, bagi saya lah, kita sebelum kita nak menjawab ujian tu, yang pertama kita tak boleh meletakkan beban atas diri kita tu. Yang ujian ni aku patut lulus, aku wajib lulus, aku kena lulus. Kita boleh berharap kan, mesti kita ada harapan. Tapi bila kita membebankan diri kita sangat tu, bila kita tak dapat hasil yang macam yang kita nak, kat situlah kita kecewa. Jadi bagi saya, kita jangan terlalu membebankan diri kita. Sebaliknya, kita tengok daripada sudut yang lain, kita cuba jawab dengan tenang, kita cuba jawab dengan fikiran yang lapang. Dan kita macam Syauqi cakap tadi pun betul, saya setuju, kita menjiwai atau kita faham dulu apa yang jawatan ni memerlukan personality atau karakter yang macam mana. Mungkin kali pertama kita jawab tu mungkin bukan rezeki kita lagi, tapi sekurang-kurangnya dia memberi kita sedikit persepsi yang maknanya kalau dia jawab ni aku kurang kat sini sebelum ni, so untuk next aku tahu dah mana yang aku patut nak top up lagi. Menarik satu poin, jangan bebankan diri jawab PSCE ikhlaskan diri dalam menjawab PSCE ni. Takut nanti kerja pun sama, jangan kita anggap kerja tu beban, tapi kita ikhlaskan untuk bekerja itu kan. Okey, satu poin yang bagus daripada Syed. Terima kasih Syed. Okey, saya nak tanya kepada Khairul pula kan. Ini lama perjalanan dia, 2 zaman PSCE ni boleh share tak tips ataupun mitos yang sebelum ni pernah dengar sebenarnya tak betul, supaya calon kat luar sana dengar benda ni dia pun tak percaya benda yang mitos itu. Silakan. Cik Din, menangkan saya melalui 2 fasa yang berlainan, satu tahun yang berbeza, yang mana kalau yang first tu fasa berkaitan dengan penilaian berdasarkan akademik, so saya meng-clear dan saya yakin siapa yang dipilih itu adalah yang terbaik dari segi dia punya penilaian akademik dia. Dan psikometrik ni satu perkara yang berbeza. Dia tidak nilai dari segi orang kata kecerdikan ataupun pengetahuan yang tinggi untuk seorang, tapi dinilai dari segi lain. Dan apa yang saya dengar sebelum ni, ia adalah salah satu kata instrumen pihak ASP untuk nak mengecilkan kata jumlah peratus kelulusan. Namun lepas saya dah berjaya melepasi PSE ni, penilaian yang sesiapa yang lulus dari PSE ini adalah betul-betul yang mendapat skor yang saya nampak rakan-rakan saya memang antara yang terbaik lah. Yang dipilih pun bukan calon-calon orang lah, yang telah dinilai dan dipilih SP untuk masuki perkhidmatan tadbir politik untuk kali ini. So saya menarik dengan apa yang Khairul cakap ni.
sebenarnya PSCE ini tidaklah menidakkan peluang. Betul. Tapi sebenarnya itu adalah usaha untuk kita mencari calon yang paling sesuai, yang paling sepadan dengan jawatan yang dimohon. Betul. Itu saya sangat setujulah dengan pandangan Cik Khairul. Dan kemudiannya sudah pastilah bila sebelum ni pernah gagal ataupun pernah kecewa dengan PSCE ni, sudah tentu ada persepsi. Jadi apa perbezaan persepsi sebelum, melepasi dan alhamdulillah lepas PSCE ni? Okey. Cik Din, selepas macam saya kata tadi, sebelum tadi saya dah kata tadi, yang mana anggapan saya menganggap mungkin antara orang-orang yang telah dipilih ataupun dalam nama SPA saja yang akan dapat. Rupa-rupanya tidak. SPA tidak membuat begitu kerana sesiapa yang berjaya adalah orang-orang yang betul-betul melepasi skor yang telah ditentukan oleh pihak SPA itu sendiri. Maknanya skor tu mestilah skor yang paling tertinggi pada saya. Dan mereka yang terpilih pun antara orang yang menepati jawatan yang diminta oleh pihak SPA untuk memasuki perkhidmatan ini. Dan after saya dah melihat rakan-rakan yang dipilih, saya kata tadi, saya nampak yang sebenarnya mereka yang dipilih adalah orang-orang yang sangat-sangat berkualiti. Bukan sebarangan orang. Di kalangan mereka ni, mereka ada pelbagai kelebihan yang berbeza. Dan mereka juga ada kriteria yang saya rasa sangat bagus dan sangat tinggi pada saya. Buktinya adalah ketiga-tiga tetamu kita ni lah produk yang melepasi PSCE semua pada saya sangat berkualiti semuanya, dan cukup orang kata sahsiahnya baik, integritinya baik, sikapnya baik, dan sebab memang dah ditapis semasa PSCE itu. Jadi sebenarnya saya setuju dengan Khairul cakap tu, SPA tak ada kena pasti siapa-siapa pun. Jadi bila kita panggil katalah 80,000 orang masuk PSCE untuk PTD ni, kita tak kenal siapa-siapa. You masuk, kita bagi masa, jawab benda yang sama. So, kita akan pilih siapa yang paling terbaik antara terbaik yang menyertai PSCE ini. Okey, soalan terakhir untuk Khairul lah. Mungkin ramai juga pendengar kita ni yang sedang berkhidmat dalam kerajaan. Mungkin ada daripada pembantu takbir ataupun skim-skim perkhidmatan lain yang merancang untuk kemajuan kerjaya lah, untuk memohon jawatan yang lebih tinggi dan sebagainya. Boleh tak bagi satu nasihat untuk mereka? Okey, kepada rakan-rakan saya yang masih berkhidmat, percayalah pada rezeki anda. InsyaAllah jika anda yakin rezeki itu milik anda, dia akan sampai juga. Jangan putus asa kerana kita perlu belajar daripada kegagalan. Kegagalan itu akan bawa kita kepada kejayaan. Dan yang paling penting juga, seperti saya kata tadi, pasal baik daripada Allah, doa. Yang paling penting doa daripada mak ayah. Dan saya harap tuan-tuan dan puan cuba, ini gagal sekali, cuba lagi sehingga berjaya, insyaAllah. Dan kalau lihat pada umur saya, alhamdulillah, saya berterima kasih juga kepada pihak SPA dan juga pihak kerajaan, buka ruang kepada yang lanjut umur, ada ruang dan kuota untuk mereka, untuk kita sebenarnya yang sebaya dengan saya ni, untuk memasuki perkhidmatan awam, untuk ke peringkat pegawai tadbir dan diplomatik. Itu saja. Okey, usia bukan penghalang ya. Betul. Jadi kita tetap berusaha untuk merebut peluang. InsyaAllah rezeki akan mendatang. Betul. Jadi terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Megat, Encik Said dan juga Encik Khairul di atas orang kata perkongsian. Kalau mungkin sebelum ni calon-calon tak pernah dapat. Sekarang ni mungkin pernah dapat pun dengar daripada pegawai SPA yang bercerita tentang PSCE. Tapi kali ni kita dengar sendiri daripada produk PSCE itu sendiri. Mereka pernah gagal, mereka pernah tidak melepasi, dan alhamdulillah mereka berjaya melepasi PSCE dan insyaAllah akan melapor diri sebagai PTD tidak lama lagi, tinggal sebulan saja lagi berbaki. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada calon-calon yang telah berjaya dalam PSCE untuk skim PTD.
baru saja mungkin minggu lepas keluar result, tahniah diucapkan. Kepada yang masih belum berjaya, masih belum melepasi, ingatlah pesanan daripada tetamu-tamu kita ni, jangan pernah putus asa, teruskan dan percaya kepada rezeki. Dan saya mendoakan kepada calon-calon yang telah melepasi PSCE PTD yang akan menduduki PAC dan juga UKJK yang akan bermula pada minggu hadapan. Selamat maju jaya untuk anda semua dan semoga kita bertemu kembali dalam podcast Apa Kata SPA yang akan datang. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.